Tepi sikit sayang. Mami nak cek anak-anak bunga. Mami nak cek adik-adik kamu ni. Manap, jangan kacau dia Manap. Bagi Mami tengok dulu. Anak warna-warni di hari raya ni. Alhamdulillah. Mana yang sulung? Nombor 1. Nombor 2. Sekejap. Mami cek anak-anak sekejap. Okay? Mami nak tukar pelapik. Yang nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Ya ampun. Mael ni. Nah, jangan. Mami tukar pelapik sekejap. Tania. Tania. Mami bersihkan dulu. Jenah ni kan. Semua budak kamu nak tarik bawa main. Mami nak bantu Bunga bagi susu ke anak dia. Sabar jap. Okey. Oi. Ya ampun Mael. Jangan nak curi dia. Alah, hai kacang. Ketet Mami. Jenah. Kamu nak bawa dia pergi mana, Jenah? Masuk dalam. Janganlah main tisu ni, Manan. Mami susukan anak adik dulu, ke? Awak pula. Oi. Lapar ke sayang? Macam penyek bapak dia lah muka dia. Ya. Awak nak juga ke? Ini Mami nak bagi budak kecil lah sayang. Nanti Mami bagi awak, okey? Jap. Oi. Mak Unga tak cukup susu ya? Nak kena jaga 5 ekor? Sekejap adik dia tengah sedut. Pandai dia. Dia ni selagi tak bagi. Okey. Nanti Mami letak dekat mangkuk, engkau tak nak minum. Ni dah tua-tua nak minum susu guna syringe lagi. Balance susu ni untuk adik. Mak awak Bunga haus. Dah letih jaga anak. Mami nak ambil Ipan jap. Biar dia tengok anak dia. Biar dia tahu bertanggungjawab sikit. Ni semua anak-anak kamu yang kamu nak kena tanggung. Ada 5 ekor semua tau. Jangan sibuk nak cari awek. Bertanggungjawab sikit. Lepas ni nak buat apa-apa ingat ada anak bini yang nak kena tanggung. Faham?